Hai korang, hari ni Tuli nak tunjukkan resepi cepat dan mudah iaitu gulai lemak pucuk paku sardin. Bahan-bahan dia pucuk paku, sardin, santan, kunyit hidup, daun kunyit, tomato, ikan bilis, cili merah dan cili padi. Mula-mula korang blendkan bahan-bahan, lepas tu korang tumiskan. Kemudian masukkanlah daun kunyit. Asingkan sardin dengan kuah sardin, masukkan dulu kuah sardinnya, tumiskan dulu kuah sardin tu. Kemudian masukkan garam secukup rasa. Kemudian tambahkan air. Kalau nak berkuah, bubuhlah banyak sikit airnya. Selepas tu, korang boleh masukkan sardin yang telah diasingkan tadi. Lepas masukkan sardin, korang boleh masukkan asam keping ataupun kat sini kami pakai tomato. Lepas tu letakkan santan. Gaulkan santan sehingga sebati bagi mendidih sikit. Lepas tu korang boleh masukkan pucuk paku. Itu sahaja, simple resepi ni. Korang balik kerja penat pun boleh terus buat. Yang penting ada sayur dan ada juga lauknya. Okey, selamat mencuba dan selamat berbuka puasa. Bismillah, selamat buka puasa semua. Jom makan.